Alright geng, sandal lagi, sandal 30 lebih lagi aku boleh recommend kat korang. Yang ni dia tak ada brand langsung, tapi okey lah, dia punya design dia tu lawa. Lepas tu berat dia adalah di bawah 180 gram, 176 je. Memang betul-betul ringan bila pakai, tak terasa langsung. Dan ni dari segi support kaki korang ni, lagi betul-betul support. Kalau tengok ni dia punya tumit kan, betul-betul masuk ke dalam lah, nampak tak? Daripada dia punya bibir sini masuk ke dalam, memang betul-betul grip, betul-betul dia pegang korang punya tumit. Lepas tu ada pull tab belakang ni, bukan pull tab lah ni, macam arc support ataupun heel counter ni. Memang best, design dia ni memang antara aku rasa lawa lah. Dan kalau tengok overall design dia tepi ni, dia macam agresif sikit, ada rocker depan ni. Aku tak tahu lah kalau korang nak pakai ni boleh buat berlari ke, tak tahu kan. Cuma design dia ni lawa, belakang tumit dia besar, ringan dan selesa pakai. Pergi mancing boleh, pergi jalan-jalan boleh, pergi shopping mall boleh. Memang lembut dan juga tak panas langsung atas ni. Jadi kalau korang nak grab, pilih colour korang dekat dalam beg kuning tu, terus check out terus.